Okey semua, Assalamualaikum. Jom kita baca jawab soalan algebra. Dan seperti biasa, kita akan mulakan dengan asas algebra dahulu. Okey, supaya kita kuasai. Okey. Pertama sekali ialah tambah pindah jadi tolak, tolak pindah jadi tambah. Darab pindah jadi bahagi, bahagi pindah jadi darab. Okey, baik. Kita pergi soalan pertama. 8y sama dengan negatif 2. Okey, 8y ni apa? 8y ni ialah darab. Sebab apa? 8 dengan y ni antara dia tak ada tambah atau tolak. Jadi kita pindah je 8. Okey, darab pindah jadi bahagi negatif 2 bahagi 8. Okey, dapatlah negatif 1/4. Okey. Okey, mudah je kan? Okey, cuma hati-hati sini iaitu 8 ya. Positif 8, positif 8. Darab bahagi dia punya simbol takkan bertukar. Okey. Dia punya simbol takkan bertukar. Positif, positif. Kalau negatif, negatif. Okey. Kita buat je pula 8 tambah y sama dengan negatif 2. Okey. Jadi ini macam mana pula? Okey, yang ni 8 tambah y. Ni ada tambahan. Jadi dia ni dalam keadaan tambah tolak. Okey, jadi pindahkan 8. Dapatlah y sama dengan negatif 2. Tambah 8 pindah jadi tolak 8. Dapatlah y sama dengan negatif 10. Okey, settle. Okey. Betul, buat soalan lain pula. Contohnya ialah negatif y per 2 sama dengan 8. Okey, jadi kita nak tinggalkan y ni seorang-seorang. Pindahlah negatif 2 ni. Bawa negatif sekali bawa ni atas. Y sama dengan 8 darab dengan negatif 2. Okey. Tengok sini negatif 2, sini pun negatif 2. Tak berubah. Dapatlah 8 sama y sama dengan negatif 16. Okey. Okey, baik. Lepas tu okey, kita masuk yang belah ni pula, belah tolak, iaitu apa ni? Negatif 2 tambah y sama dengan 8. Okey, jadi kita nak tinggalkan y ni seorang-seorang. Pindah apa? Pindah negatif 2. Pindahlah sebelah. Dapatlah y sama dengan 8. Negatif 2 pindah jadi tambah 2. Dapatlah y sama dengan 10. Okey? Senang kan? Okey, settle. Okey, jom kita masuk bahagian lain pula. Sekejap. Letaklah kertas ni pun. Okey. Okey, lepas tu kita masuk macam ni pula. Okey, ingat lagi kita pergi satu demi satu. Contoh 2y per 3 sama dengan 4. Okey, kalau macam ni kita apa? Kita pindahkan bawah dahulu, ni atas. Okey, pindah ni atas. Jadi pindah bawah dulu, ni atas. Dapatlah 2y sama dengan 4 darab dengan 3. Okey, pindah bawah dulu. Jadi 2y sama dengan 12 pada 3 12. Jadi pindah 2 pula. Ni kan darab, pindah jadi bahagi. Dapatlah y sama dengan 6. Okey, sudah. Okey, lepas tu okey, macam mana kalau 2y per 3 tambah 1 sama dengan 5. Okey, macam mana pula? Okey, jadi yang ni kita buat apa? Kita ingat ini darab bahagi, sebab atas darab bawah bahagi. Ini pula tambah. Okey, ingat kalau tambah tolak jumpa darab bahagi, pindah mana dulu? Pindah tambah tolak dahulu. Jadi pindah ni dululah ke sebelah. Dapatlah 2y per 3 sama dengan 5 tambah 1 pindah jadi tolak 1. Dapatlah 5 tolak 1 4. Ni 2y per 3. Okey, apa tu macam tadi jugalah. Pindah bawah dulu ke atas. Dapatlah 2y sama dengan 4 darab 3. Dapatlah 12. Sini pula 2y. Lepas tu macam tadi juga. Pindah 2. Dapatlah y sama dengan 12 bahagi 2. Dapatlah y sama dengan 6. Okey, settle. Okay, macam mana pula kalau dia macam ni? 2y tambah 1 per 3 sama dengan 5. Sekejap, sama dengan sama dengan 5. Okay, macam mana pula? Okay, jadi kita ini pecahan seketul pecahan seketul. Hujung ke hujung ni dia ada garis ni. Jadi pindah bawah dahulu. Dia dikira pecahan. Jadi dapatlah 5 darab dengan 3. Sebab bahagi pindah jadi darab. Okay, dapatlah 15. Okay, 2y tambah 1. Okay, dah seperti biasa. Kalau tambah tolak jumpa darab bahagi, pindah tambah tolak dahulu. Jadi pindahlah ini dululah. Okay, jadi kita akan dapat apa? Dapatlah 2y sama dengan 15 tambah 1 pindah jadi tolak 1. Dapatlah 14 2y. Okay, lepas tu apa? Pindah 2 pula. Dapatlah y sama dengan 14 bahagi 2. Sebab
darab pindah jadi bahagi. Dapatlah Y sama dengan 7. Okey. Settle. Okey. Lepas tu pula macam mana pula kalau nampak tadi. Okey, lepas tu pula kalau kita tukar sikit itu 2Y tambah 1/3 sama dengan 5. Okey, ni agak ni sikit susah sikit. Bukan susah, dia macam kena faham sikit. Ini darab, betul? Okey, yang ni pecahan ni apa? Pecahan ni dikira tambah, dikira tambah. Dia bukan dikira darab sebab yang dikira darab hanya apabila macam ni. Contoh 2Y/3. Okey, yang ni atas darab, bawah ni bahagi kepada Y. Yang ni tak, ini pecahan biasa je. Dikira tambah lah untuk kes ni. Jadi, seperti biasa, kalau tambah tolak jumpa darab bahagi, pindah apa dulu? Pindah tambah tolak dahululah. Jadi untuk kes ni pindah ni dulu. Jadi kita dapatlah 2Y sama dengan 5 tolak tambah 1/3 pindah jadi tolak 1/3. Dapatlah berapa Dapatlah 5/3 lah 3 15 dapatlah 14/3 2Y. Okey, lepas tu kita buat apa? Kita dapat pindahkan 2. Okey, yang ni tricky juga iaitu 14/3. Okey, lepas tu kita buat apa? 2 ni pindah jadi bahagi. Nak tulis bawah ni macam payah nak tengok. Macam jadi payah nak tengok, takut kamu salah. Jadi kita buat je macam ni. Tulis macam tu, okey. Kalau bahagi, kalau pecahan, lepas tu kena tulis bahagi, tulis je bahagi tu. Okey, jadi guna kalkulator dapatlah 14/6. Kita kecilkan dapatlah Y sama dengan, guna je kalkulator ni 14/6. Kita dapat, okey, dalam kalkulator dia terus ni kalau 14/3 bahagi 2, dia terus jadi pecahan termudah. Yang ni cikgu saja tulis. Tidak apa, 14 bahagi 2 dapat 7/3. Okey, kalau kamu guna kalkulator, kamu terus dapat 7/3 ni lah. Dia tak ada benda ni. Tapi ni saja cikgu tunjuk 14/6 sebab macam dia dapat. Okey, 14/3. Okey, bahagi ni kita tukar jadi apa? Darab. Silap. Silap tak bagi. Okey, 14/3 bahagi 2 ni ialah 2/1. Jadi kita boleh tukar dia jadi apa? 14/3 darab ini naik atas, ini turun bawah. 1/2. Jadi sebab itulah 14 darab 1 14, 3 darab 2 dapat 6. Okey, sebab itulah dapat 14/6 ni. Okey, cikgu saja tunjuk. Tak ada ni pun. Sekadar maklumat tambahan. Sekejap kita saja. Ya Allah. Okey, lepas tu kita cuba buat sekali lagi, okey. Kita cuba buat sekali lagi. Okey, contoh macam ni kalau 3Y tolak 1/2 sama dengan 4. Sama dengan 4. Okey, baik. Jadi macam biasa juga. Okey, ini dikira sebagai tolak lah. Jadi ini pula darab. Okey, jadi kita buat apa? Macam biasa, tambah tolak jumpa darab bahagi, kita pindah apa dulu? Tambah tolak dahulu. Okey, jadi pindahlah ni dulu. Dapatlah 3/2 sama dengan 4 tambah 1/2. Okey, jadi guna kalkulator je kita akan dapat berapa? Dapat 9/2. 9/2. Okey, betul 9/2. Lepas tu pindah ni, kita dapat apa? Y sama dengan 9/2 bahagi 3. Okey, jadi dapatlah guna je kalkulator terus kita akan dapat 3/2. Okey, faham semua? Okey kan? Okey. Masa setakat itu saja juga untuk video kali ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.